Maknanya manusia yang terlampau suka kucing, dia ada masalah dengan hubungan sesama manusia. Dia punya human connection tu out. Sebab tu dia suka kucing. Manusia normal mana yang instead of connect dengan manusia, dia connect dengan kucing? Mustahil. Orang yang ada seseki yang hebat macam aku, yang well connected macam aku, mustahil aku akan connect dengan kucing terlampau. Sebab aku ada manusia. Aku interesting enough untuk connect dengan banyak. Habis tu macam mana pula kalau orang yang betul-betul dekat lover? Masalah mental lah. Last week juga, minggu lepas, ada isu yang tengah viral, which is ada influencer melabelkan orang yang suka kucing ni sebagai pesakit mental. So dalam Islam, dekat mana actually tempat kucing tu sendiri? Okey, baik, macam ni kita cerita pasal kucing dulu. Kucing ni makhluk Allah yang sangat istimewa tau. Bahkan yang disebutkan sebagai kucing ni sebenarnya boleh berperanan sebagai booster kepada mood kita tau. Bahkan dalam agama Islam, kalau kita tengok dalam riwayat, tak silap saya, At-Tirmizi dan riwayat Abu Daud pun ada, tak silap saya, Nabi SAW ada nyatakan, sekejap saya ingat balik hadis tu, innaha laysat binajas. Okey, kucing tu bukanlah najis, kata Nabi. Innaha minat tawafina alaikum, kata Nabi, ia adalah antara makhluk yang mana sentiasa ada di sekeliling kamu. Nabi kata bukan najis. Okey, dia ni kita bagi satu perumpamaan ya. Saya minta kepada pembaca-pembaca ataupun yang dapatkan info daripada saya ni, tolong faham. Nabi SAW ada menyatakan baginda Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Betul tak? Nabi kata sesungguhnya tidaklah aku ini melainkan diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Betul tak? Jadi Nabi pernah cakap macam tu. Bayangkan manusia yang diutuskan Allah untuk menyempurnakan akhlak ni pernah memuji akhlak seorang sahabatnya hanya kerana kucing. Jadi menunjukkan Nabi tidak menghina, Nabi mengiktiraf, bahkan Nabi memuliakan. Satu yang saya nak bawakan iaitu orang yang tugasnya memperindahkan akhlak manusia, memuji akhlak orang lain. Takkanlah kita 1400 tahun kemudian menempelak akhlak orang yang mirip sahabat Nabi yang menyayangi kucing tu.